Tiga akta utama bagi mengukuhkan pelaksanaan sistem aliran pantas pelbagai lorong dijangka bakal dipinda tahun hadapan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata pindaan itu antara lain melibatkan peruntukan kesalahan tidak membayar tol dan pelaksanaan penguatkuasaan berkaitan sistem kutipan berkenaan. Tetapi, Datuk, kita kena pinda akta. Itu yang menjadi kelewatan dan pindah akta ini mungkin tahun depan, tol. Maklumlah, palang tol dah tak ada. Mereka lalu je nanti, akhirnya mereka tak bayar dan sebagainya. Itu perlu ada. Kemungkinan besar LLM lah akan melaksanakan dari segi penguatkuasaan mengenai siapa yang tak bayar tol mengikut akta yang akan dipinda. Dan tiga akta ini akan dipinda tahun hadapan supaya MLFF boleh dilaksanakan. Jemaah Menteri pada 25 Julai lalu memutuskan pelaksanaan MLFF dibuat secara kaedah business to business B2B. Proses perolehan dan pelantikan penyedia perkhidmatan bagi melaksanakan MLFF ini adalah di bawah tanggungjawab syarikat konsesi lebuh raya seperti mana operasi sedia ada tanpa melibatkan implikasi kewangan kepada kerajaan dan juga pengguna lebuh raya.